Okey, last sebelah tangan. Yang ini okey, buah dia dua. Saya bungkus dua sekali. Satu dan dua. Kalau dia boleh memenuhi ruang ni kalau boleh penuh. Kalau tak boleh, besok nanti dah cukup time, dia besar, saya tukar plastik je. Macam ni satu. Ni akan kita bungkus. Okey, ada yang saya bungkus sekaligus banyak. Dulu saya beli bungkusan ni kertas. Selepas saya fikir-fikir balik, saya tak nampak color dalam ni. Saya hanya bergantung kepada saiz. Tak boleh. Jadi saya tukar plastik ni. Plastik ni saya nampak lah perkembangan dia nanti. Mudah-mudahan kita boleh baca lah kedudukan status buah ni. Ni ada lagi kan. Banyak sangat ni. Buah yang atas pun ada lagi. Nak dibungkus. Okey, ada yang saya bungkus dua. Ada yang saya bungkus sekaligus tiga. Ada yang satu. Ni saya bungkus satu saja. InsyaAllah lah. Satu plastik ni untuk dia. Okey, itu dulu.